Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Nur Hakim bin Burhanuddin. Nombor metrik I22106222. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang aqsam mutashbih. Aqsam mutashbih dia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama tashbih mursal, yang kedua tashbih muakkad, yang ketiga tashbih mujmal, yang keempat tashbih mufassal, yang kelima tashbih balik. Okey, insyaAllah. So saya akan terangkan satu demi satu daripada jenis-jenis tashbih tersebut. Okey, yang pertama adalah tashbih mursal. Okey, insyaAllah tashbih mursal dia dalam bahasa Arab bermaksud ma zukiru fihi al-adad al-tashbih. Yang bermaksud tashbih yang praktikalnya tashbihnya disebut. So maksudnya kat sini adat tashbih tu disebut. Adat tashbih ni seperti kaf, fi. So dia di antara musyabah dan musyababih. Jadinya bila disebut adanya adat tashbih di antara musyabah dan musyababih, tashbih tersebut adalah asalnya adalah aqsam tashbih mursal. So antara contoh yang saya boleh bagi dekat tashbih mursal ni adalah Fatihah kal wardah fi jimal. Maksudnya kat situ Fatihah seperti bunga yang cantik. So kaf tu yang bermaksud seperti adalah adatu tashbih. So ni adalah contoh tashbih mursal. Okey, seterusnya tashbih muakkad. Tashbih muakkad ni dia bermaksud dalam bahasa Arab ma hafizat minhu al-adat at-tashbih, yang bermaksud tashbih yang praktikalnya tashbihnya digugurkan. Tadi adat tashbihnya disebut, tapi bila tashbih muakkad adat tashbihnya digugurkan, yang bermaksud tak adalah tanda di perantara dia, tak adalah tanda perantara di antara musyabah dan musyababih. So ada contoh saya boleh bagi. Contohnya Muhammad Badru fin nur. Maksudnya kat sini Muhammad bulan yang bercahaya. Dia tak ada Muhammad seperti bulan yang bercahaya. So bila tak adanya tashbih, ada tu tashbih, dia digelar jenis tashbih tu adalah tashbih muakkad. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tashbih mujmal. Okey, tashbih mujmal ni pula apa? Tashbih mujmal ni adalah hazif minhu wajhu shibih, wajhu syabah. Okey, yang bermaksud tashbih yang ciri persamaannya digugurkan. Maksudnya dalam tashbih ni kita ada musyabah dan musyababih. So dekat sini dekat dalam tashbih ni kita ada musyabah, musyababih dan ada wajhu syibih. So serta ada tu tashbih tu antara rukun-rukun tashbih lah. So bila wajhu syibih tu maksudnya ciri persamaannya, ciri persamaan sesuatu yang kita gambarkan tu. Sebagai contoh dekat sini saya boleh bagi al-waqtu zahabi, yang bermaksud masa seperti emas. So dekat sini kita gugurkan dia punya ciri persamaan tu, sifat persamaan dua benda yang kita samakan tersebut. Contohnya masa dengan emas tadi, kita boleh samakan dengan dia punya wajhu syibih, sepatutnya adalah berharga lah. Sama emas berharga dan masa berharga, tapi kita tak sebut wajhu syabah dia. Jadi kat situ kita gugurkan wajhu syabah dan kita hanya letak musyabah, musyababih dan adatu tashbih. So kat situ jenisnya adalah tashbih mujmal. Okey, yang keempat tashbih mufassal. Tashbih mufassal ni apa benda pula? Yang bermaksud dalam bahasa Arab dia ma zukiru minhu wajhu syabah. Maksudnya dia menyebut wajhu syabah. Macam tadi tashbih mujmal dia tak sebut kan. So dekat tashbih mufassal ni disebut
sebut wajhu syabah tadi. Ciri persamaan itu apa? Sifat daripada kita bandingkan di antara bukan bandingkan, kita samakan di antara dua perkara tu, dua benda tu, apa sifat yang kita samakan. So kalau dekat tashbih mufassal ni tak disebut di dalam satu ayat tersebut. Sebagai contoh saya boleh bagi Fatihah kal wardah fi jimal. Maksudnya kat sini tashbih mufassal ni dia disebut, tashbih muakkad tadi dia tak sebut, tashbih mujmal tak sebut. So tashbih mufassal ni dia menyebut wajhu syabah. Sebagai contoh yang saya boleh bagi Fatihah kal wardah fi jimal. So kat sini Fatihah seperti bunga yang cantik. So cantik tu adalah ciri persamaan di antara Fatihah dan bunga. So kalau tashbih mufassal dia menyebut ciri persamaan tu, sifat persamaan tu. Okay, seterusnya yang terakhir adalah tashbih balik. So tashbih balik ni apa benda? Tashbih balik ni adalah ma hafizat minhu adatu tashbih wa wajhu syabah. Maksudnya kat sini tashbih yang digugurkan partikel tashbihnya dan ciri persamaannya. So partikel tashbih tu adalah adatu tashbih lah, dan ciri persamaan tu adalah wajhu syabah. So dekat sini hanya menyebut musyabah dan musyababih saja. Contohnya yang saya boleh bagi anta asadun. So kat situ yang bermaksud awak singa. Dia tak ada tanda di antara musyabah dan musyababih. Dia tak ada ciri persamaan sifat di antara awak tu, manusia tu dengan singa tersebut. Apa ciri persamaannya? Kalau kita boleh bagi adalah garang lah kan. So kat situ tak ada. Dia tak letak dalam satu ayat tu. So dipanggil tashbih balik. Dia menggugurkan adatu tashbih serta wajhu syabah. So itu adalah sedikit penerangan daripada saya tentang aqsamut tashbih. InsyaAllah sekian daripada saya, Muhammad Alif Nur Hakim bin Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.